Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib kepada setiap orang Islam. Pembayaran berkenaan dengan zakat fitrah boleh dilakukan di tempat kerjanya atau tempat dia duduk atau dia tinggal, dan boleh juga dilakukan pada tempat malam hari raya dia berada, atau pada malam raya atau pada hari pagi raya itu. Sama ada di tempat dia, dua-dua boleh dilakukan. Tetapi saya lebih cenderung, walaupun waktu malam raya dan pagi raya itu yang sunat sangat dibayar, dan pada pagi raya itu menjadi kewajipan masa itu, tetapi kita mimba bil ihtiyat. Kalau kita bayar awal, kita selesaikan awal, maka hati kita lebih tenang kerana kita sudah bayar. Jadi itulah pesanan saya, fastabiqul khairat, buatlah segera dalam kebaikan ini, dan tidaklah menjadi kesalahan kalau kita membayar lebih awal. Wallahu a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walil